Ini adalah cabaran baru. Kami akan membina rumah yang menakjubkan. Gadis-gadis telah melancarkan bom mereka. Wow, kami ada 2 rumah anak patung yang cantik dengan haba-baba Barbie dan Bratz coklat. Ia kelihatan kosong. Itu sudah pasti, tetapi sesuatu perlu dilakukan. Barbie saya sudah ada idea. Kami akan cat rumah itu. Warnanya seperti huba-buba. Itu sempurna. Sedap. Wow, saya boleh tiup gelembung? Mari kita tuangkan ke seluruh rumah secepat mungkin. Betapa cantiknya. Kamu semua, saya sangat suka. Warnanya sungguh menakjubkan. Sekarang mari ambil gula-gula getah haba-buba. Memotong sekeping kecil dan melekatkannya pada rumah. Ia kelihatan seperti jubin cantik dan Barbie saya sedang membantu saya. Wah, itu hebat. Tetapi rumah kita akan dibuat daripada coklat. Itu lebih baik. Wah, gula-gula KitKat. Itu idea yang bagus. Mari kita cairkannya. Saya akan gunakan pengering rambut untuk ini. Bagus, ia berfungsi. Ups, anak patung saya. Ia terbang pergi. Yoh, Leslie, kenapa anak patung kamu di sini? Ambil ia pergi. Ups, itu kemalangan. Anak patung saya yang malang. Rambut kamu. Baiklah, di mana saya tadi? Saya perlu cairkan gula-gula coklat ini. Bagus, sekarang saya ada cat coklat. Dan kamu semua, ini sedap. Apa? Aduh, Bratz saya menentang saya makan cat. Kita perlu mulai bekerja. Sebenarnya, ia akan lebih cepat jika saya tuangkan semuanya ke atas rumah. Ia berfungsi dan rumah itu kelihatan sangat lazat. Bagus. Selesai. Kenapa, Bratz? Kamu nampak risau? Saya faham. Anda mahu saya lekatkan coklat bar di atas bumbung. Mari kita lakukan ini. Ia menjadi cantik. Wah, Rose ada gula-gula getah di seluruh rumahnya. Itu cantik. Betul, Leslie. Saya dan Barbie saya cuba yang terbaik. Ia ternyata sangat cantik. Saya hanya mengembungkan gelembung, membekukannya, dan menghias rumah. Ia berkesan. Dan saya akan mempunyai air pancut di atas bumbung rumah. Ya, bukan sekadar air pancut, tetapi air pancut coklat. Lihat ini, Rose. Adakah Anda bersedia? Ya, air pancut itu berfungsi. Dan ada coklat putih. Ia terus masuk ke dalam kolam. Luar biasa. Sejujurnya, saya tidak kisah mempunyai rumah dengan kolam sendiri. Apa pendapat Anda? Dan saya ada satu mesin gula-gula getah. Saya terfikir untuk meletakkannya di atas bumbung. Memasang gelongsor dan mengisi kolam dengan gula-gula getah. Mari kita cuba. Yeay, ia berfungsi. Sekarang saya perlukan gelongsor untuk anak patung. Ya, saya jumpa gelongsor coklat yang sempurna juga. Luar biasa. Sekarang anak patung kita ada kolam. Cuba gunakan gadis-gadis. Oh, mereka suka. Saya sangat gembira.
Kamu tahu apa? Mari kita teruskan dan hias rumah-rumah lebih lagi. Gadis-gadis, anak patung, kamu kelihatan gembira. Wah, lihat itu. Menghias tingkat pertama. Wah, lihat itu. Arcade gula-gula getah. Sebenar, anak patung saya suka mengunyah gula-gula getah dan bermain permainan. Hey, Leslie, apa yang kamu buat? Saya pun mahu gula-gula getah. Biar saya main. Sedap. Saya mahu lagi. Leslie, pergi ke bilik kamu. Kamu mengganggu saya. Ayo. Oh, ada idea. Saya ada pemancar gula-gula getah. Ayo, Leslie. Kita perlu berhati-hati. Mari kita lempar ini kepada Rose. Anda akan tahu bagaimana bermain dengan saya. Terima kasih, Bess, atas bantuan Anda. Apa yang Anda mahu? Carousel? Saya akan buatkan untuk Anda sekarang. Ito the looks and kude. Lagyan a straw dan ice kaya with durian chocolate. Sardo yours the grass. Kira the kude chocolate. Tambah bawang butiran dan siap. Lihat itu. Menambah beberapa poster dan lebih banyak dekorasi. Ini sangat keren. Adakah ia berfungsi? Yeay! Betapa hebatnya. Dan sekarang mari kita percepatkan. Wah, itu bergerak sangat laju. Ia lebih menyeronokkan. Menjadikannya lebih laju, sangat laju. Ups, saya rasa saya terlebih buat sedikit. Anak patung saya menjerit. Saya perlu matikannya. Saya suka buih sabun. Ia sangat menarik. Mari hias bilik di tingkat 2. Sempurna. Sekarang, pasang tap mandi. Isi dengan gula-gula kapas. Juga, kita perlukan tandas. Dan mesin basuh. Pakaian kotor perlu dibasuh. Isi dengan serbuk dan voila, kita ada jubah merah jambu. Itu hebat. Sekarang, Barbie saya boleh mandi dan menikmati masanya. Dan saya akan membuat ruang tamu yang menarik sekarang. Lihatlah, dinding dalam bilik ini akan dibuat daripada coklat putih. Luar biasa. Teruskan. Batang poke dan telur coklat. Melekatkannya di sini. Adakah kamu tahu apa yang saya sedang buat? Oh, ya. Ia adalah kerusi. Dengan marshmallow di dalamnya, meletakkannya di dalam bilik. Anak patung saya akan duduk di atas kerusi coklat ini dan menambah beberapa hiasan lagi. Sebuah piano coklat yang dipenuhi dengan gula-gula. Luar biasa! Kamu semua, saya rasa saya seorang genius. Cantik, kan? Sekarang Anda boleh bermain piano. Oh, bravo! Sangat cantik. Anda sangat berbakat. Oh, anak patung saya sangat letih. Saya perlu membuatkan dia bilik tidur secepat mungkin. Membuat katil yang sempurna daripada gula-gula getah.
Jangan lupa tentang selimut lembut, papan kepala bantal, bagus, meja solek sudah tentu, dan beberapa poster di dinding. Bilik tidur Barbie, saya sudah siap. Leslie, bagaimana dengan kamu? Oh, saya tahu. Saya perlukan Lego coklat. Saya sedang memasang katil coklat. Hasilnya hebat. Meletakkannya di dalam bilik, menambah lampu, almari laci, meja, dan kerusi. Wow, hebat. Gadis-gadis, kamu melakukan kerja yang hebat. Rumah kamu sangat cantik. Dan kamu semua boleh tulis di komen rumah siapa yang kamu lebih suka. Pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami.